punca? Apakah punca yang menyebabkan sesebuah hadis menjadi hadis dhaif? Apakah mula pecahan? Tadi cakap punca, saya baca punca. Apakah mula pecahan hadis dhaif dari sudut kepribadian perawi? Itu dia. Ia boleh dibagikan kepada dua pula: kekuatan hafalan perawi dan akhlaknya. Kekuatan hafalan perawi yang menyebabkan sebuah hadis menjadi dhaif adalah seperti berikut. Banyaknya kesilapan dalam hafalannya. Apa cerita ini? Kita punya umum hadis ni, kita nak kenal hadis dhaif. Hadis dhaif kalau pada hukum kita tak boleh amalkan. Hadis dhaif hanya boleh diamalkan pada ibadat saja. Bab ibadat bolehlah, tapi pada hukum hakam tak boleh kita amalkan. Maksudnya pada ibadat kadang-kadang hadis dhaif, ibadatnya sikit tapi diberitahu kenapa begini. Tak apalah, kita buat aje lah. Itu Allah akan beri apa yang kita niatkan. Tapi pada hukum ini haram. Ini yang saya nanti nak terangkan pasal hukum hakam dalam Islam berkenaan dalam farahid nanti. Jadi kalau pada hukum hadis dhaif mesti ditolak. Jadi apa asal? Apa punca? Apa pecahan punca dalali? Apakah pecahan hadis dhaif? Jadi punca hadis dhaif yang telah lalu kita dah belajar dari sudut perawi yang sampaikan, dari sudut kesinambungan sanad. Maknanya sanad ni apa? Sandaran dia daripada sekolah, jadi putus. Jadi hadis dhaif. Tapi pecahan hadis dhaif ni dari sudut kepribadian perawi. Sekarang apa itu hadis dhaif? Kita tak payah bilang lagi kat atas dah ada jawapan dia. Apa punca hadis jadi dhaif? Ada dua. Sebab perawi yang sampaikan hadis atau sanad. Sanad katakan si A ni dapat hadis dari si B, putus. Itu sebab hadis dhaif. Sekarang apakah mula pecahan dia? Pecahan dia pertama, yang menghafal hadis ni banyak salah. Macam kita lah, kita tak boleh jadi perawi hadis. Hafal-hafal tak komplit kadang-kadang. Hafal kadang banyak dua daripada ingat. Jadi orang yang hafalannya kurang baik, itu menjadikan hadis dhaif. Kemudian kalau tabuk yang kedua lain, si perawi tidak yakin akan hafalannya, jadi dia ada syak. Dia kata, aku rasa lah. Tak boleh rasa-rasa. Hukum tak boleh rasa-rasa, tak boleh agak-agak. Hukum mesti tepat. Itulah nanti kita nak faham hukum hakam Islam ni dalam bab kita punya paradigma. Kemudian yang ketiga, penambahan dan penukaran dalam lafaz hadis Rasulullah SAW. Dia punya hafalan tu dia tukar dia punya lafaz, padahal makna sama. Lafaz tukar jadi bukan sembarangan nak dapat jadi hadis. Orang yang hafal tu tak boleh sikit silap saja tukar dia punya tukar kataan. Kita juga kadang-kadang wah jadi fama ke wama. Kadang fama fa wow jadi fa jadi wow. Kalau kita tak teliti lah kita baca. Jadi ini semua menyebabkan hadis itu. Jadi kita sambung nanti. Jadi kita